Besarnya negeri Johor. Berapa dia janji nak bagi kita? Dalam PRU ni janji macam-macam. Berapa? Berbanding kepada Pulau Pinang, sebuah negeri kecil, rakyat 1.7 juta. Kononnya parti paling adil. Oleh kerana diperintah oleh DAP, dapat 16 bilion. Untuk satu projek. Adil tak adil? Dia tak layak sama sekali main dia ungkit. Dia bagi tu, dia bagi ni. Sebab semua pemberian tu adalah tanggungjawab persekutuan yang telah dipersetujui dalam perjanjian. Yang anda ungkit lo ni pasal apa? Tuan-tuan mak sabu mai hamba kata aku tu. Anak yoh ka siapa mai hamba kata aku tu. Tu tanggungjawab hamba tak payah duk main jual sini. Tak laku. Muka tak malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang dikasihi yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Ayahanda Datuk Mahfuz Muhammad, Datuk Dr. Mahfuz Muhammad Suruhjaya PAS Negeri Johor, pimpinan PAS kawasan, dewan-dewan, ulama, pemuda, muslimat, para pengundi yang dikasihi sekalian. Depa abang ada orang Kedah sini tu saya mai ya. Sebab saya tak kerti cakap kan. Mereka kata lagu mana pun hang kena main juga pasal ada orang Kedah ramai di Endau. Saya pun tadi petang sampai maghrib, pagi esok kena balik. Main pasal ada orang Kedah. Tapi tuan-tuan, saya main ni nak merayu rakan-rakan di Mersing, khususnya di Dun Endau yang belum pernah mengundi Perikatan Nasional, belum mengenali calon-calon PN daripada PAS untuk PRN Negeri Johor kali ini dengan tagline PAS Jom Jaga Johor. Saya ingin merayu tuan-tuan di Mersing, di Endau, seluruh negeri Johor. PAS bertanding 11 kerusi. Di situlah tuan-tuan akan memberi undi kepada calon PAS di bawah lambang Perikatan Nasional. Saya harap suara ini dapat didengari di seluruh negeri Johor, Darul Ta'zim. Untuk kita buat satu kejutan. Ada orang buat ramalan PAS menang semua 11 kerusi. Ramalan ni kadang-kadang kaji cuaca habaq atau hujan, tahu-tahu kemarau pun ada. Semuanya bergantung kepada pendirian yang dibuat oleh pengundi. Bergantung pendirian rakyat Johor. Nak ikut PH kah, nak ikut BN kah, nak ikut PN. Tuan-tuan perhati tengoklah. PH perangai lagu mana, BN laku lagu mana, PN lagu mana, PAS lagu mana. Dalam seluruh parti politik di Malaysia hari ini paling konsisten, istiqamah, dasar perjuangan, strategi pendekatan, tujuan perjuangan hanyalah PAS yang konsisten di Malaysia ni. Parti lain tuan-tuan semua gelak habis lah. Mari ni tunjuk kawan tu main dengan helikopter, ada jatah negara. Dia habaq di Kuala Lumpur tidak akan guna harta merada kerajaan, kempen pilihan raya. Hak tu dia buat dulu. Tak pernah lagi tuan-tuan dalam pilihan raya negeri PM turun tiap-tiap hari macam tak ada kerja lain. Mai berkempen nak bagi orang terpengaruh supaya Johor ni jatuh kepada PH, Pakatan Harapan, yang di dalamnya ada DAP,
ada PKR, ada PAN, PM sendiri, semua menteri peringkat federal turun mai lawan dengan kerajaan negeri. Federal lawan negeri di Johor ni. Bukan parti lawan parti dah. Mai duk habang kata kami buat tu, kami buat ni, kami buat tu di Johor. Negeri tak buat apa. PM Act hampa tu. Dia mai habang. Dia buat semua. Berapa belanja, berapa bilion kutip, berapa bilion bagi balik, semua dia habang. Dia buat semua. Tuan-tuan sekalian, Johor ni kerajaan dia 1885. Kerajaan negeri Johor. Kerajaan Persekutuan 1957. Siapa dulu? Johor dulu, negeri dulu. Masa persekutuan tak ada, siapa yang bangunkan negeri ni? Orang Johor. Bukan PMA. Dia buat semua. Tuan-tuan sekalian, depa tu ada. PMA ada, Mak Sabu ada, Anthony Lok ada, Hana Yoh ada. Mana menteri-menteri federal ada main kempen kau ni. Depa tu ada jawatan di peringkat persekutuan. Kerana jawatan tu diberi oleh negeri-negeri. Negeri yang beri kuasa untuk wujudkan kerajaan persekutuan. Bersetuju dalam perjanjian persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Bersetuju dengan perjanjian kemerdekaan tahun 57. Bersetuju dengan perjanjian Malaysia tahun 63. Negeri serah kuasa kat federal. Baru ada kerajaan persekutuan. Baru ada PM. Baru ada menteri-menteri itu semua. Hari ini, selepas dapat kuasa pada negeri-negeri, dia rasa seolah-olah negeri ini semua tumpang dia. Kedah tumpang persekutuan, Johor tumpang, Perak tumpang, Pahang tumpang, Terengganu tumpang dia. Kalau dia tak bagi dia, semua negeri ini lingkup. Woi, hang tu ada sebab ada negeri. Kau apa sedang tau. Kau apa sedang baik. Federal ada sebab kuasa tu diserah oleh negeri. Dalam 3 perjanjian tu tadi. Dia tak boleh datang sini. Tu datang. Mai. Dia tak boleh mai sini. Dia habak kata Hanu, dia buat Hani, dia buat. Kerajaan negeri tak buat apa, dia tak boleh kata aku tu. Pasal itu memang tanggungjawab yang diserah ikut perjanjian. Faham tak? Faham ke tidak? Jadi tuan-tuan tak susah nak tolak hujah ni semua. Datang cuba mengaburi pemikiran kita di negeri-negeri. Kata Hanu depa buat, ni depa buat, dia kena sokong depa. Parti depa di sini PH. Kalau tak ada, tok guru aku maki lah tuan-tuan. Tok guru dah tak boleh. Tak betul cara tu. Rakyat celek dah lah ni. Rakyat tahu hang dapat kuasa tu dari mana. Bila diberi kuasa tanggungjawab hang apa? Yang dia dok buat tu tanggungjawab, bukan kebaikan, bukan sukarela, bukan syok-syok. Bukan kerana nak suruh orang pilih parti hang, bukan. Tak boleh. Hang buat tu pasal tanggungjawab hang pegang kuasa di federal. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya kena buat tu. Kok jadi sungguh mana tahu. Saya kena buat tanggungjawab, kewajipan saya. Mana boleh saya bawa benda wajib. Pihak bank kata saya baik. Pasal saya buat ni. Hak tu wajib dia oi. Mula-mula cengeng dah. Pasal nak ceramah saya. Mereka suruh pitang mana satu gig tahu. Endau, orang Kedah ni duk merata. Orang Kedah ni pandai buat bendang tuan-tuan.
Tang mana ada tanah orang, tanah yui, tanah orang lain tak kerti buat apa, panggil orang Kedah mai. Depa mengalah tu semua jadi benang. Tu sana PS semua jadi benang, kami lenyek habis. Jadi siput gondang. Jadi siput gondangnya PS di Kedah mana ada lah. Upah pun tak nampak lah. Tak duk main jual janji ikut Johor ni pula. Kata mereka buat semua. Kita tak buat apa. Tuan-tuan sekalian, dia main janji macam-macam dengan orang Johor. Buat manifesto hebat-hebat. Tuan-tuan sekalian, Kak Gaduh berjanji. Dia bawa main nama dia kerajaan persekutuan. Dia tak boleh guna sebenarnya kerajaan persekutuan tu. Dia pilihan raya ni, parti lawan parti. Macam saya main malam ni, PAH. Kita main atas batang tubuh PAH. Logo kita pakai Perikatan Nasional. Saya tak buat main kerajaan negeri sini, tak ada lah. Kita lawan parti dengan parti, baru gentleman. Minuk jajah hak hebat di persekutuan tu kerajaan je, bukan Pahang pula. Tu cara orang Kedah cakap kan lah. Mereka kata kasak, kasak pi lah. Lembut-lembut tak kerti. Tak faham Dia beri banyak kelebihan. Saya nak ringkaskan ceramah. Oleh kerana dia ada kuasa di persekutuan, dia nak hebatkan parti dia, dia nak tunjuk kepada orang lain. Negeri-negeri hak kami perintah, negeri depan perintah tak banyak tuan-tuan. Runtuh dah jiran kita tu sebiji. Negeri 9. Terbaliklah. Mereka ada di Selangor. PKR. Ketua Perdana Menteri. Menteri besar tapi tak besar. Menteri besar Selangor tu orang Johor tau. Hebat orang Johor ni. Mereka ada di Pulau Pinang. Di AP. Tuan-tuan, dia main janji dengan Johor macam-macam. Dia boleh buat tu, dia boleh buat ni. Johor ni besar. Saya turun di airport Senai. Nak main sampai sini, dekat-dekat 3 jam. 2 kali lena baru sampai. 100 km lalu Langkawi ya. Besarnya negeri Johor. Darul Ta'zim. Berapa dia janji nak bagi kita? Dalam PRU ni janji macam-macam. Berapa? Berbanding. Dia dah lulus kepada sebuah negeri Kelemboi. Pulau Pinang. Pulau Pinang tu pun pajak ya tuan-tuan. Ini ceramah tajuk lain pula. Kepada Pulau Pinang, sebuah negeri kecil, rakyat 1.7 juta. Wilayah dia satu pulau, satu daratan. Dinamakan Seberang Perai. Oleh kerana diperintah oleh DAP. Kononnya parti paling adil, paling demokratik. Diberi kelulusan 16 bilion untuk PTMP. Buat LRT. Penang Transportation Master Plan. PTMP. 16 bilion. Tuan-tuan, negeri kesak Kelemboi ya. Adil tak adil? Sebuah negeri kecil oleh kerana diperintah oleh DAP dapat 16 bilion. Untuk satu projek. PTMP ya. Bak lain tak cerita lagi. Adil tak adil? Tak adil. Tidak saksama ikut keperluan rakyat negeri-negeri. Seperti mana yang terkandung dalam perjanjian. Pasal apa kita bersetuju menubuhkan persekutuan? Supaya kerajaan persekutuan ini kuat. Ketika itu kita menghadapi ancaman komunis. Menghadapi gerakan kemerdekaan seluruh dunia. Daripada kuasa-kuasa penjajahan. Kita nak merdeka daripada British. Maka kita nak kuatkan kerajaan
anak-anak tempatan, kita bergabung semua negeri jadi sebuah kerajaan, namanya kerajaan persekutuan. Nak kuat supaya kita hadapi cabaran ini bersama. Bila dapat kuasa tuan-tuan, selepas 60 tahun lebih, maka kerajaan persekutuan mula gelong. Bila kerajaan-kerajaan negeri partinya tak sama dengan persekutuan, mula ditekan negeri-negeri yang tak sealiran, mula diberi kelebihan yang bukan-bukan kepada negeri yang diperintah oleh parti yang bentuk kerajaan persekutuan, macam diberi kepada Pulau Pinang, beri kepada Selangor. Johor ni kena BN jadi kerajaan negeri, bagi jugalah kena ada kuasa lain mempengaruhi. Tuan-tuan semua, 16 bilion tu, kalau beda semua negeri di persekutuan ni, negeri Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Melaka, Pahang, Selangor, Johor, Sabah, Sarawak, dapat seorang dekat 2 bilion. Buat projek apa? Semua negeri di Malaysia, tuan-tuan, ada masalah infrastruktur bekalan air yang sudah terlalu uzur dan tua. Termasuklah di negeri kita Johor ni. Negeri Pahang, jiran ni. Pahang ternak daripada Kedah. Tapi Kedah ia selalu kena pasal seorang deras. Banding dengan Kedah, infrastruktur air Pahang lebih kritikal. Ada hutang TNB distrukturkan semula. Hutang bil elektrik untuk pam ayak 1 bilion. Pipe lama orang putih tanam dulu, dia panggil AC pipe, kena tukang. Semua negeri hadapi senario yang sama. Semua orang nak pakai ayak, tuan-tuan. Tapi semua negeri tak dapat diberi Pulau Pinang buat LRT. Ini tak adil. Tak patut dan tak boleh buat macam tu. Itu dipanggil diskriminasi. Dalam perjanjian yang telah dipersetujui tahun 48, 57, 63. Hal ni salah. Ni perkara pokok dalam sistem federalisme yang rakyat Malaysia kena faham. Kerajaan persekutuan telah bertindak tidak adil kepada negeri-negeri, termasuk di negeri kita ni. Dia tak layak sama sekali main dia ungkit, dia bagi tu, dia bagi ni. Sebab semua pemberian tu adalah tanggungjawab persekutuan yang telah dipersetujui dalam perjanjian. Pasal apa main dia ungkit aku tu? Macam pak bagi anak pergi sekolah, bagi duit belanja RM1. Tambah 5 upang, makan 5 upang. Bila besar dia ungkit, aku bagi kahang 5 upang, tambah baik, aku bagi kahang 5 upang beli isi lemak. Apa lagu tu? Apa lagu tu? Bukan janji dah dulu masa menikah dengan mak. Nak beri tempat tinggal, nak beri makan minum, nak beri itu ini, semua tu kewajipan suami, termasuk nafkah anak pergi sekolah. Yang ada ungkit lo ni pasal apa? Tuan-tuan, mak sabu mai hamba kata aku tu, anak yoh ka siapa mai hamba kata lagu tu. Tu tanggungjawab hamba, tak payah duk main jual sini. Tak laku. Boleh? Habislah ceramah saya. Bila semua rakyat faham lagu ni, tuan-tuan, orang nak main jual, nak main kelentong, kelembung, main tak boleh lah. Tanggungjawab adalah tanggungjawab. Dia abang kata di Johor kutip 14 bilion bagi balik 16. Ambil mana? Lagi 2 bilion ambil mana? Hangkau rakyat negeri lain kah? Tuan-tuan, kerajaan persekutuan bukan ada tanah, bukan ada tapak. Dia ada Kuala Lumpur, Labuan. Lain pada tu tak ada tapak dia. Kalau kerajaan negeri Selangor tak beri Kuala Lumpur, tak beri Putrajaya, dia tak ada tapak, tuan-tuan. Sabah bagi Labuan, itulah baru ada tapak dia. Pasal apa dia tak ada tapak? Pasal dia bertanggungjawab jaga semua negeri. Itulah tapak dia. Dia tak boleh main duk ungkit kat kita, tak ketawa hala aku tu. Muka tak malu. Tuan, PRN negeri Johor ni
Saya harap dapat buka mata kita semua, rakyat Malaysia. Mereka mai jaja apa pun kebaikan mereka, itu adalah kewajipan dan tanggungjawab yang telah dipersetujui dalam perjanjian yang ditandatangani sebelum ini. Siapa pun jadi kerajaan pusat, dia kena buat. Johor, orang Johor lah jaga Johor. Di pihak PAS, kita lantik Suruhjaya Datuk Dr. Mahfuz. Orang lama, scholar, ulama, banyak pengalaman. Kita bertanding 11 kerusi. Tujuan kita masuk untuk kalahkan PH kerana kesombongan mereka. Tempat yang kita tak bertanding, beri undi kepada BN, kata Tok Guru, untuk jaga kepentingan politik Islam Melayu. Mudah ya kita. Jadi saya harap rakan-rakan di Endau, di Don ini, beri undi kepada calon kita Ustaz Hakimi. Calon nombor 1. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.